Okey, sekarang kita akan gerakkan, sediakan buah putih sana, kamu buah putih. Trap yang kedua kita akan belajar hari Sabtu ni. Yang pertama ialah okey, E4, E5, 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 E4, E4, E5, okey. Hitam jalan sini. Putih jalan bishop C4. Knight F6. Knight F3. Dia makan. Jadi apakah kita punya trap? Knight C3. Dia attack. Putih makan. Makan. Dan kita jalan sini, apa kita buat? Kita mesti apa? Safety first. Keselamatan pertama. Okey. Rook. Kesering. Rook gade. Bishop. Pin kita punya ni. Adakah pin ni selamat ni? Boleh ke ditutup? Maka trap. Trap. Dan makan. Ya, apakah putih boleh buat? Siapa tahu jawapannya? Checkmate into. Siapa tahu jawapannya? Ya, betul. Kita makan ni. Jom. Check. Kita boleh lari sini. Ada kuda. Tak ada dekat sini. Jadi checkmate. Okey, boleh. Kita balik semula. Ulang balik semula. Kita ulang balik semula. Okey, semula. Yang pertama apa dia? Cuba dapat jawapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, the first move with for white is E4. Okay, E5. Okay, then what is the move for white? This is called Roy Lepes trap. Roy Lepes. Okay, bishop pergi dekat Roy Lepes ni. Apa tu ya? Checkmate. Okay, naik. Okay, sekarang kita buat apa? Development. Apakah dia kita develop? Bishop dulu ke? Kuda dulu. Kuda dulu. Okay, hitam jalan ni. Okay, hitam makan pawn. Dalam trap kali ni dia buat apa? Ya, siapa tahu jawapan dia? Ingat tak tadi saya tunjuk? Okey, jawapan dia knight apa? Knight pergi dekat C3. Okey, correct. Hitam jalan sini pula. Okey, hitam makan. Apa kita perlu buat? Hitam putih makan apa? Putih makan knight lah. Menggunakan pawn mana? Pawn sini ke pawn sini? Mana tu pawn? Pawn mana pakai ni? Jawapannya pawn D makan. Kemudian apa kita buat? Hitam buat apa? Hitam dia datang buka tu untuk keluarkan dia punya bishop. Okey, jadi kita apa? Safety first. Safety. Keselamatan. Okey, betul. Dan hitam jalan. Mana kita jalan? Ya, ada pin. Okey, pin. Boleh kan ni? Oh, boleh. Kalau lebih buka ni, mati queen kita. Jadi macam mana buat? Apa kita buat? Boleh tak kita attack? Attack dia lagi. Kita attack dia lagi. Dan bishop makan queen kita. Biarkan ni. Siapa ni? Kita akan dapat checkmate into. Checkmate into sekarang. Siapa tahu jawapannya? Checkmate into. Ingat tak? Yes. Bishop makan F7. Nanti saya akan tanya lepas ni ya. Saya akan tanya. Dan apa dia checkmate dia? Tak boleh lari dah. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Tak boleh makan. Tak boleh lari. Sini ada. Semua tak boleh lari. Jadi, kita ulang lagi sekali. Kali ketiga ni. Okey, apa dia? Ulang balik semula. Siapa ingat lagi? 1, 2, mula. Okey, DE4. Kemudian hitam jalan apa? E5. Kemudian, putih jalan apa? Putih jalan apa? Okey, next. Hitam jalan apa? Naik dia attack ni. Dia biarkan saja. Makan. Okey, kita hitam makan. Nah, apa kita buat? Makan pakai pawn apa? Makan pawn apa? Ya, kita makan pakai pawn D. Dan apa kita buat sekarang ni? Safety first. Ya. Kemudian hitam. Adakah pin ni bahaya? Bahaya pin. Pin ni bahaya tak pin? Tak bahaya. Okey. Dan checkmate-nya di mana? Siapa tahu jawapannya? Okey, bagus. Jawapannya di sini ya. Okey, cuba hafal lah. Cuba hafal. Dan boleh tulis.